Baru-baru ni saya ternampak ada video berkaitan dengan seorang mak ni meluahkan rasa sedih dia lah, di mana dia ada anak yang autism dan anak autism dia ni hyperaktif tau. So menyebabkan ada setengah tuan rumah ni segan ataupun jauhkan dia daripada datang ke rumah dia lah. Dan dalam video tu pun ada juga tertanya kenapa anak autism ni usually hyperaktif kan. Dia ada beberapa sebab. Pertamanya adalah boleh jadi ada budak ni kadang-kadang bila dia autism ni dia akan campur sekali dengan ADHD tau. Sebab tu dia akan ada hyperaktif dalam sesama. Tetapi kadang-kadang kita tak boleh nak differentiate pun sama ada dia ni ada autism ataupun ADHD ke, sebab kadang-kadang penyakit ni akan ada simptom yang overlap yang kadang-kadang sama. Sebab tu kita tak boleh nak kata yang dia ni tak semestinya dia ada ADHD saja ke ataupun dia ada autism saja. Kedua adalah budak yang autism ni dia akan ada masalah untuk express tau, dia punya emotion, sama ada dia gembira ke ataupun dia sedih ke. So bila dia orang susah nak express benda ni, dia akan channelkan melalui hyperactivity dia orang. Sama ada dia orang nak melompat ke, nak berjalan ke, nak panjat ke. So itu adalah salah satu cara dia orang nak cope dengan cara dia orang tak boleh nak express dia orang punya perasaan. Ketiga adalah budak autism ni usually dia orang ada rasa sensitif tau. Maksudnya dia orang ada macam overstimulation, sama ada bila ada bunyi yang terlampau kuat ke, dia orang akan macam sensitif ataupun cepat triggered. So bila benda-benda ni dia orang perceive sebagai terlampau tinggi sangat, banyak sangat, so at one point tu dia orang perlu overcome ataupun nak mengatasi masalah ni, dia orang akan express dengan melakukan hyperactivity lah, dengan buat benda-benda yang boleh menenangkan dia orang. Macam setengah orang lah kan, bila dia macam stres ke benda ke, kadang-kadang dia perlu rehat ataupun dia tidur boleh selesaikan masalah dia, ataupun dia rasa macam dia perlu jerit untuk hilangkan rasa stres yang terbuku dekat hati dia tu. So sama juga dengan budak, dia akan express dengan melalui dia punya hyperactivity tu. Sebab tu kalau orang sekeliling bila dia nampak je ada budak autism dia tu, tak bermakna yang mak bapak dia tu tak berjaya mengajar atau mendidik anak dia tu menjadi lebih elok. Cumanya memang dah budak autism, cara dia nak express dia punya keadaan macam tu. Tak kisahlah mak bapak dia adalah parent yang terbaik dekat dunia ke, still benda tu akan menjadi cabaran juga untuk diorang mendidik anak diorang. So sebab tu orang sekeliling ni kena faham apa yang budak-budak autism ni lalui dan apa yang mak bapak diorang telah lalui. Dan kalau korang terjumpa mak bapak yang ada anak autistik ni, daripada korang judge diorang yang diorang ni turut sebagainya, lebih baik korang offer pertolongan dekat diorang apa yang korang boleh buat untuk bantu kurangkan beban diorang, sebab korang tak tahu pun apa yang diorang lalui. Sebab intinya kita kena bersyukur jugalah sebab kita tak diuji dengan anak-anak ataupun parent-parent yang ada anak autism ni. Sebab Allah je tahu betapa susahnya ataupun cabarannya diorang kena lalui dengan mendidik dan juga membesarkan anak yang ada autism ni.